Bila saya baca statement tentang tanah Kampung Baru ni, waktu Oli tu kan, ada kes satu tanah lot dimiliki oleh 256 orang. Okay. Keluasan tanah tu lebih kurang 8,700 kaki persegi. Dalam pemikiran saya pula, apa jadi tanah Felda? Ini akan terjadi kepada tanah Felda daripada generasi nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Sekarang ni Felda sampai dah ada sampai generasi nombor 3. Ya. Tapi tanah itu tidak boleh dimiliki. Cuma boleh ditakbirkan. Ya. Berbeza dengan Kampung Baru ni, ya, kalau tak silap saya tadi, keluasan tanah tu 8,700 kaki persegi, dimiliki oleh 256 orang. Saya buat kira lah tadi ni, kira bodohnya. Seandainya tanah tu laku satu kaki persegi RM800 satu kaki persegi. Contoh lah kan, contoh. Dapatlah 6 juta lebih, 6.5 juta lebih kurang lah. Ya? Dibagi dengan 256 orang. Ya? Dibagi dengan 250 orang, dapatlah seorang waris tu 27,000. Itulah dia nilai ya. Sebab pun nama terlalu banyak. Berbalik pada tanah Felda, kalau atas GSA ni tidak digubal balik, tidak diubah suai, inilah akan terjadi seperti tanah Kampung Baru. Saya bagi contoh. Saya pernah ke Felda, anak saya 7 orang. Semua ada nama ni. Pentadbir anak saya yang tua. Sementara mereka masih hidup tak jadi masalah. Katalah seorang anak tu bawa empat cucu. Empat kali 7, 28 orang. Atas tanah 10 ekar ni. Kan? Bila 28 orang ni, bila amak-amak mereka dah meninggal besok, yang 28 orang ni akan menuntut hak. Dan salah seorang daripada 28 orang tu, satu keluarga bawa 4 anak juga. 4 kali 20 80. 8 kali 4 32 kan. 32 makna dah 102 boleh orang pemilik tanah atas 10 ekar. Ini akan merumitkan kerajaan untuk pembahagian hasil. Ya. Sebenarnya benda seperti ini dah saya suarakan, dah bincang dalam mesyuarat kan, sebagai perkiraan. Ya. Tapi tak ada kata putus. Jadi kita berharap tanah GSA Felda ni naklah diubah suai kembali. Apabila orang tua meninggal, tanah tu boleh dibuat pecah-pecah lot untuk anak-anak mereka. Jadi tak timbul masalah sedemikian seperti Kampung Baru. Ya. Cuma pada pihak kerajaan dan Felda fikir balik tanah GSA ni. Rasa saya lah kan, tanah GSA ni umpama tanah wakaf. Boleh diduduki, boleh makan hasil, tak boleh diwarisi dan tak boleh dimiliki. Kan? Situ. Macam umpama kata macam tanah adat. Kan? Saya tak tahulah. Saya cuba kita tanya pula bagi mereka yang generasi nombor 3 ni. Macam di Kodah, macam Lurah Bilut, kat Basai kan. Mana-mana Felda yang memulur dulu. Bagaimana mereka mentadbir sampai ke hari ini. Kan? Maka akan berlakulah benda yang tak berapa nak baik, iaitu masa-masa muko antara saudara mara, wari-warah kan. Sebab apa? Sistem tanah yang kerajaan buat ini menyusahkan pemilik-pemilik yang akan datang. Jadi kita minta pada kerajaan, kita tak nak terjadi macam Kampung Baru, apabila pemilik tanah tu terlampau ramai menyusahkan untuk dibangunkan. Ya? Jadi kita minta atas GSA ini dia digubal balik, cari jalan yang terbaik untuk diselesaikan. Sebab apa? Akan menyusahkan generasi nombor 3 ke 4 besok. Generasi nombor 1 okey. Generasi nombor 2 anak-anak saya. Generasi nombor 3 tu dah bermasalah dah. Termasuklah generasi nombor 4. Kan? Siapa yang bakal mewarisi hak mutlak tanah tersebut? Ini pertanyaan saya kepada kerajaan dan Felda.